Macam mana? Air nak tumpang mandi ke, bos? Ha? Air sana. Mana ni? Air mandi kat dalam. Bilik air nak pergi. Air dah ada, air dah tak ada. Air tak ada. Boleh bang? Air nak mandi je. Air dapat baju kat luar je tu. Ya? Minta kat luar je. Kat luar boleh padi kat luar. Nak tengok air kat dalam ni ada tak boleh. Dia mandi ah. Kita tak pernah kat Dekat luar semua tak ada air. Rumah saya dah 4 hari ni tak ada air. Air nak mandi dekat bilik MB. Tengok bilik MB ada air tak? MB selesa, you all selesa kat sini. Kita tak ada air kat luar tu. So saya datang ni pakai towel nak mandi ya, bagilah kita nak mandi je. Dia tutup pagar pula, bukan datang ramai. You all tak payah pergi, saya nak pergi seorang-seorang je. Takkan nak datang mandi pun tak boleh. Ada bawa lah shampoo, sabun semua kan. Saya pun nak pergi kerja ni, dah lewat dah nak masuk office. Air tak ada, nak bagi tahu air tak ada. Ni bukannya politik, bukannya lawak jenaka. Kita nak mandi tak ada air. Datang nak menumpang mandi di luar sana tidak ada air, itu je. Kan tak boleh. Bagi bilik mandi ke mana kalau tak ada bilik MB kat bawah pun tak apa. Inilah dia. Kerajaan tahu berpolitik memanjang. 24 jam politik, politik, politik. Masalah rakyat, keperluan rakyat langsung tidak dipedulikan. Sampai air pun tak ada berhari-hari. Ini yang dinamakan kerajaan zalim. Berpolitik ceramah 3-4 pagi MB baru balik. Pagi pula tak tahu apa nak buat. Petang lagi ceramah politik. Masalah rakyat langsung tidak dipedulikan. Wah, pagi saya masuk bawah, saya nak mandi je. Oh, tutup ni. Saya kan lagi mandi mangga pula dah. Saya bukan nak buat demonstrasi ke. Saya bukan nak panggil budak-budak 30-40 ribu orang nak datang mari. Saya nak masuk seorang, nak mandi, saya nak tukar baju, lepas tu saya nak pergi pejabat. Itu je. Tak tahulah kalau pejabat ni pun tak ada air. SUK tak ada air, saya tak tahulah. Tapi di rumah saya, di Ampang, di tempat lain tak ada. Saya nak pergi surau tadi, mandi di surau, saya nak bagi tahu. Surau pun tak ada air kat belah sana. Tu saya datang kemari.